so kita ada lagi satu kereta. So kereta ni kereta special sikit, tak pernah tengok lagi. So kereta Mark II. Dia rare lah. Pasal barang-barang semua jangan-jangan ni, aku dah tengok daripada luar pun dah tak tahu dalam lah. So owner kita daripada Seremban. So introduce sikit, nama siapa? Halo, nama saya Muhammad Amirul bin Samsudin. Okey, Okay, nombor 0. Daripada mana? Umur berapa? Daripada Seremban, umur 31. Okey lah, sebab umur sah. Sebab kita dah tua biasa kan. So bang, aku tengok kereta, lawa gila. So, model apa? Daripada tahun apa? Okey, kereta ni Toyota Mark II yang kalau orang ingat Mark II dia sebenarnya body Cressida MX-83. Mark II jugalah, tapi Cressida MX-83. Muka depan ni dah custom GX81. Muka depan dengan lampu belakang. Warna lama sebab ni pun beli second hand. Warna lama dia dah custom. Saya suka body kit dia bang. Lawa gila. Body ni nama dia Big Wing kalau tak silap. Big Wing. Yang biasa yang kita stay macam tu dia pakai body kit ni kan, betul tak? Kurang lah. Ada yang pakai lebih kurang macam ni. Saya nampak lampu pun red. Ingat Sefiro je tapi Mark II pun ada. Mark II ada. Yang model dia ada lah. Kalau lampu asal dia Cressida tu bukan macam ni. Dia petak besar. Lagi ni puteri. Mesti ada ibu puteri kan. Janji dia tak panas. Ini untuk bagi cooling lah. Kenapa panas dia? dia? Panas ni, terlalu panas. Siapa pakai 1J tahu lah panas dia macam mana. So enjin dah tukar 1J. So kita pergi 1J last kali. So tengok rim. Lagi belakang ni lagi lama. Porsche brake daripada Toyota, tapi kereta Toyota brake besar. Tapi rim ori bang. Rim Thailand. Tapi spek Depan 9.5 JJ, offset 25. Belakang 10.5, offset 28. jantan betina lah. Jantan betina lah. Back wheel memang kena pakai yang macam tu lah. Setiap orang mungkin dia tak suka pakai spek macam ni. Kan. Lagi adjustable, ada adjustable tak? Adjustable. Custom. Asal adjustable tak? Adjustable dia. Macam KE. Belakang pakai depan tau. Mira punya. Oh Mira. Geng tu. Geng ni. Lepas tu pergi injet bagi keras. Dah okey lah. Depan belakang ke? Mira juga. Belakang pakai Mira punya depan. Yang tu pakai asal dia lagi lah. Original lah. Buat lagi. Benar kita independent belakang. Independent. Sedia. Tak. GX81 ni. Lawa lah. Saya suka body kit dia. Belakang pun lawa style gila. Lepas tu exhaust aku nampak tu. Biasa. Ya biasa tengok no roh. Tipu. Tulisan lah. Tulis pakai masuk hand. Oh, kereta beli second ke? Second hand. Berapa ribu sekarang paket? Tak pasti lah. Tengok orang jual lah. Beli berapa? Waktu beli tu. Murah tak murah, mahal pun tak mahal. Tapi beli standard lah. Ada body standard. Ada yang waktu dia sebelum masuk lipat, dia tukar rim, sebelum masuk brake. Gambar dia standard semua. Apa harga brake? Harga brake? Ada cakap. Dia tengok. Bukan depan tapi belakang. Belakang pun Porsche tau. Gila. Nampak? Tapi Porsche. pasal brake ni benda custom. Mana yang kreatif tu, dia tahulah mana nak cari barang. Nak buat apa, Susah nak kahwinkan. modify. Dia tak susah lah, tapi siapa nak tahu macam mana cara modify, boleh je tanya. Ramai tau. Tak pernah tengok kita pakai Porsche. Nissan ada lah. Ni Porsche. Siapa nak modify, boleh tanya, tak ada masalah. Diajar. Komen boleh tanya, tapi dia boleh tanya owner. Ya, dekat Malaysia ada kereta-kereta yang unik. Betul, unik. This is Jadi, one of it. Tak kisah. Porsche brake. Myvi ke, Mira ke, nak modify, custom brake ke apa, boleh aja. Tapi ada yang Mark II yang frameless, yang ni bukan lah. Yang ni bukan, ni sedan. Kalau frameless, dia bontot panjang lagi, bumbung dia rendah lagi. Dari cermin dia pun style juga. Macam tu. Cat, gila cat. Tapi brake yang tak boleh. Lain, brake besar gila. Dengan rim advance. Jom kita tengok interior. Interior macam Jadi ni tak berapa pasti. sekejap lah. Okay guys, so kita kat alam. So owner, power steering
Tengok macam pelik. Kenapa di petak? Stella Nadi. Nadi Ini beli waktu tu tak plan pun nak beli, tengok macam lawai dekat Facebook Marketplace. Lain Beli lah. daripada lain lah. Lain sikit daripada selalu bulat ataupun ada cover tengah kan. Ni dia di kat cantik, beli lah. Nampak cantik juga. Tapi kenapa auto? Foto sekarang jam bro. Dengar guys, sekarang jam Jam, auto lah. bro. Nampak dalam interior simple lah. Ada ECU tak? ECU ada. Ada ECU. Ni ECU sport. Sport lah. ECU sport. Piggyback lah. Ini piggyback. Sebab Sebab piggyback 1J, lah. 1J auto dia masih pakai ECU asal. ECU asal Untuk gearbox. Jadi nak tak nak kena piggyback. Meter Ataupun digital tak? Digital. Meter pun digital Nak lah. tengok boleh tengok. Meter teacher. Oh ada turbo. Oh gila. Tapi original asal ni turbo tak? Asal kalau dia ni, kalau diesel tu turbo. Diesel turbo. Oh ni body diesel lah. Body diesel. Oh okey okey. Ini body diesel. Turbo tak suka yang petrol. Petrol ada tapi tak pernah jumpa ni. Petrol memang asal dia independent. Kalau body diesel dia tak independent. Kalau tak silap lah. Dia clean gila guys. Tengok interior dia. Ni pun seat dah tukar kot. Owner lama dah tukar rasanya. Colour tak sama pun dengan interior. Biru, brown. Okey Tak lawa. sama. Nampak lawa. Ni rasa dia Saya suka dashboard dia. macam Wira sikit. Betul-betul lah. Dia nampak macam Wira. Macam Wira. Sekali event ni tak sama. Dah lah susah nak dapat event. Kenapa orang potong kat Wira modify. So guys, jom kita tengok enjin pula. Alright guys, so kita kat engine. So saya dah buka, saya tak tahu nak cakap apa. So saya biar owner explain lah apa dia ada. Nampak turbo besar-besar, wastegate, coil R8. Explain sikit apa yang ada. Enjin ni bukan enjin asal pun. Kalau untuk body dia sebenarnya dia dah tukar 1J. Mungkin asal dia tu LT kot, turbo. Tak pasti. Lah. Tapi beli kereta ni dapat 1J auto, 1J GTE auto. Oh dah beli dah dapat 1J lah. Stok twin turbo. Lepas tu jadinya macam ni sebab exhaust bocor waktu tu. Exhaust bocor tu tak turbo. Dia twin turbo, nak repair exhaust bocor tu Nak buka azab. susah, Azab pasang susah. Buka pasang susah. Jadinya beli turbo dekat Shopee, beli banana kat Shopee, intake beli dekat Westgate, beli kat member. So kira macam saya juga beli barang kat Shopee je kan. Kita orang beli Shopee je. Janji tahu kedai. Benar lah barang. So macam orang cakap ECU pakai Max ECU apa tadi? Ni ECU Sport. ECU Sport. Coil pun R8. Coil R8. Ini sebabnya ada jual baru. Ada jual baru murah sekarang. Kalau sebatang dia dah lah tengok kat Shopee murah je 100. Dah 100 lebih kan? Daripada Sebatang. K20 coil dia punya voltage lagi tinggi. Ada orang suka pakai K20 tu. So pakai ni pun sebab nampak cantik. Dia matching lah biru dengan merah. Sekarang dekat travel saya pergi Oman pun tengok barang kan. Dia pakai R8 sekarang. Ya, barang senang dapat baru. Turbo size apa? Turbo ni turbo GT35. Turbo berapa bar? 1 bar. 1 bar. Horsepower? Horsepower 3+++. 3+++. Ada max, ada minimum. Pakai minimum je. Kalau max? Maksimum dia 400 volt. Boleh lah. Dia tengah buat BMW. Aku macam mana dia kan? Dia tengah tu. Mana tahu ada idea. Turbo pakai apa? Ada lag. Hanya ni turbo lag. Tapi kalau dekat BBDI mungkin dia tak lag kot. Kalau dia BBDI dia dom tinggi sikit. Lepas dia tinggi. Ada aircon. Semua ada. Oil cooler semua ada. Memang selesa lah bawa Selesa jalan bawa jauh highway. So memang sangat jam selesa. semua relax lah. Jam boleh dengar lagu. Aku kau tengok aku kereta review semua tak ada aircon. Ni first ni ada aircon. Yang penting tu sekarang panas tu. Aku tengok feel gila 1J stop lah. Ada cam kan? Ada. Aku dengar idea tadi. Brap. Jam 264. Di kanan 264. Ini kanan 264. Oh Shopee ke? Ni beli dekat Anwar DK. Beli dekat Anwar DK. Ni semua spray balik. Ni pun pakai standard. Standard intake semua standard. Lepas tu injector pakai R35 GTR ni. Ada nak 35 GTR sekarang? Ada orang jual 800, ada orang jual 600. Tengoklah. Barang second hand ni dia buyer nak beli dia beli, seller nak jual dia jual. Tak ada harga tetap kan. Ni
custom. Ni Vira punya ni. Oh, Vira mesti ada. Radiator ni, Vira punya betul. Tak tipu. Kipas pakai kancil Jepun. 11 blade. Kipas radiator dia. So macam saya cakap semua orang lah, tak payah import mahal-mahal macam ni. Custom je. Apa yang boleh custom, custom. Masuk. Yang ni ya, tak boleh berlain ni ya. Ini ya, kereta asal ni lagi mahal. So, ada apa-apa lagi nak? Lagi ni. Ada lah kalau macam mana yang minat nak modify kereta tu, belajar dulu kot. Dia dulu saya kenal dia pakai KI. Kau main berat. Lepas tu Albi Dongkong, lepas tu SR, lepas tu beli ni. Kalau tak boleh review kereta KI SR, tapi ada lagi. Tengah buat body. Tengah buat body. Kalau mana tahu dah siap, kita boleh buat. So guys, kalau ada komen, ada apa-apa korang nak tanya pasal brother ni nak modify ke, saya kat Sumban lah. Semua kepala gila. So kalau komen, subscribe. So Selagi ada orang yang nak bagi tahu cara-cara modify tu, selagi itulah motorsport tu hidup. saya tak kena kod. Nak tanya, kita bagi tanya tahu. je. So macam mana simple. Kita tengok simple bila macam one day tempoh isu. Macam tengok bonnet pun pakai Vira untuk sejuk enjin. Brakes Porsche bos. Porsche. Okay, so thank you. See you on the next review, okay? Bye.